mampu we makan dia. Faham? Jalan tak mau nak yatim buat rombongan. Dengar dia nak pergi mana? Nak pergi ke anak yatim. Oh, di mana? Di Kuala Lumpur. Oh, molek jalan molek. Itulah. Padahal Allah kat 100 tumpang tolong wiah. Nak. Tolong wiah 100 biar duduk anak yatim makan. Ke mana? Ayah kita ni ngaji boleh habis sejik anggur. Nak. Tapi bukan sini bangku katung. Beri makan ke dia, ajak makan kedai. Itu anak yatim semeja. Anu saya bayar. Coba kata orang kedai, anu makan saya bayar. Anak yatim duduk parang dia makan. Kedai kopi dengan nasi lemak dengan kuih bakar siapa 15,000. Dah, faham. Dah boleh bodoh kan? Faham? Bila lagi nak cari pahala besar? Betul tak? Ni, at'im, beri makan Bukan tengok dia makan, lepas tu balik, kan? At'im, beri dia makan. Sama ada makanan kita, minta amik, ambil wik dia, atau dia makan, kita bayar. Cukup mudah Islam. Kalau kita makan sama-sama dah. Faham? Kalau bini kita, anak kita makan sama-sama dah. Hak jarang-jarang jumpa. Khabar kata orang kedai, orang kedai kata anak yatim, tu saya bayar. Nu saya tak bayar nu. Ada cok tak bayar tu. Ada kita banyak dah dengar kelebihan, dengar solat duha dak bayar duha setarang. Dengar kelebihan bayar witir dak setarang. Tegur Ramadan ke? Lagi kan mari pelakon-pelakon drama witir. Orang witir sunat dia tiap malam je bahar Ramadan saja. Nampak tak? Pada mayang terawih pun ada kok. Nak, apa jual bahasa malang. Dadang mayang terawih. Dah mudah mayang terawih pun sekali, 3 kali, 4 kali tak apa dah. Dak pasal jual. Dah jual dah apa? Dah kita habis pukul 10 lebih, dah jual pukul 11. Simpan-simpan barang pukul 12 pada rumah. Orang dia asal. Dah apa wajib mayang surah terawih? Di rumah boleh tak? Oh boleh lah, tak tahu ustaz. Boleh. Bodoh, jual pandai. Bang ngaji bodoh. Bapa nak mayang seorang rumah, tak ada masalah. Nak, lalan je kehik kau lain dah letih, dah jual apa semua ada mau letih kau. Dogok dah. Dah dogok mayang duduk. Boleh tak mayang duduk? Boleh. Letih tak mayang duduk pun mayang lah. Sebeng kita barang sipang waktu bik sipang pulak meja pukul 12 pukul 1 pada rumah. Dodang mayang duduk pun dogok. Dah semayang terlentang wa ala junubikum. Betul tak? Mayang terletang terawih. Mayang terletang pun dogok dah jadi tidur terus. Dogok mayang terletang mu masuk dalam bank pasal malam mu dengan bank-bank tu terjun Sungai Manis. Hidup buat mahal ke petrol. Bang mayang terletang pun tak boleh juga dah benda boleh. Faham? Allah beri boleh berniaga, boleh berjalan, boleh dengar, boleh melihat, boleh makan, boleh minum, boleh kecing, boleh berok, sekali berok sebeledi. Tak boleh nak semayang Allah bulan terletang. Tak juga. Ni kata pokok setan cari makan ke darah pandai. Yalin qalbuka wa tudrika hajataka. Maka siapa yang membuat baik pada anak yatim, belanja makan anak yatim, maka lembut hati dan tertunai hajat. Lama dah ni kita ni nak nikah tak ada jodoh lama lah. Pergi jalan rumah anak yatim ni hadis. Nah, kalau ni tak yakin hadis, yakin surat khabar. Yakin waktu berita. Nah, hadis ya Rasulullah ni, wa ma yantiqu anil hawa. Ada masalah, ada hajat. Nikah tak boleh anak. Lama mana nikah? 11 tahun dah. Nikah seorang lagi. Mak dah, tak beranak juga. Ni, buat baik anak yatim. Nampak lagi? Tu Nabi kata yalin qalbaka. Yalin ke yalinu situ? Di kitab. Yalin ke yalinu? Nak tanya. Orang bawa kitab. Yalin ke yalinu? Nu tu sub mati tak? Mati ke hidup nu? Tak faham soalan. Dia kalau hidup yalinu, kalau mati yalin. Mati tu kalau orang ngaji ilmu nahu, maknanya siapa yang buat baik ke anak yatim wajib lembut hatinya. Faham lagi?
bukan main-main, wajib lembut hatinya. Itu makna yalim. Kalau yalinu qalbu, mungkin akan lembut dan mungkin belum lembut. Tapi yalim duduk pada maha jawab, artinya niscaya. Bahasa kita lama, bahasa mudah nak faham. Jawabnya garanti jadi lembut hatinya, kerana ling dibaca sukun. Faham? Sebab Nabi tak ada cakap kosong. Dia bukan pemimpin yang dinaik dengan pilihan raya. Ya Allah pilih. Kalau naik pilihan raya, boleh jadi betul, boleh jadi pelawak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan melantik saya menjadi wakil rakyat di daerah tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Setiap hari saya akan ada di kampung tuan-tuan dan puan untuk melihat kebajikan tuan-tuan. Kepala otak pun. Tu orang latih, faham tak? Ni bukan pilihan raya ni. Ni Allah lantik. Bila dia kata yaling qalbuka, garanti lembut hati, kerana dia wahyu. Lama nikah tak boleh anak, pergi melawat rumah naik atas, sedekah derma, buat kuih di rumah, buat nasi, buat apa, bawa kepuk, buat apa, biar dia makan. Faham? Gosok kepala dia. Ada 40 orang gosok kepala. Kepala anak yatim, jangan pengurus pula, bang kepala mudir pula. Susahnya ni kedai tak apa orang nak orang mari dulu kok boleh ke awak tangguh-tangguh anak laku kok kedai tak laku mana ni. Ni sapu kepala anak yatim, pergi makan ke dia, panggil mari rumah dah, sebuah bank mari makan rumah. Nak pasal apa? Yakin dengan perkataan Rasulullah, jadi hajat kita tertunai. Hak dari laki boleh laki, hak dari bini boleh bini. Nak hak dari anak nikah boleh anak, hak ekonomi merudung naik semula. Itulah hajat kita. Yang ke-10, yang ke-16. Ni Rumi Bahang Utawi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin wallahu a'lam. Kita baca soalan sikit. Ada ceramah pula di Bukit Payung tau. Ada ceramah dana. Lawak mari saat ni jam nak balik dari Bukit Payung. Dak gerak main golek layar gitu.